additional cost apabila anda menggunakan Benadik. Jadi persoalannya sekarang, mungkin anda akan tertanya, kenapa ada extra cost? Okey, jadi kat sini saya nak terangkan dalam video ni supaya anda faham ada kos-kos tambahan apabila anda akan ataupun ingin menggunakan Benadik dalam jangka masa yang panjang. Okey. Yang pertama, anda kena faham yang sebenarnya setengah feature seperti WhatsApp, email dan AI adalah gabungan Benadik kita gunakan dengan third party provider. Jadi apabila kita gunakan third party provider seperti ChatGPT, kita gunakan seperti WhatsApp dan kita hantar email-email yang anda akan gunakan untuk mana-mana nak blast kepada newsletter. Jadi semua provider-provider ni akan charge subscription fee ataupun usage fee ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya anda ada charge bulanan yang anda kena bayar extra ataupun usage fee. Sebanyak mana anda guna, itulah yang anda akan bayar. Jadi untuk membuatkan Benadik adalah satu platform yang affordable. Kami tak bundlekan semua ni, masukkan sekali di dalam charge subscription bulanan anda. Sebab jika kami buat, jadi bulanan akan menjadi sangat mahal dan kami tidak akan mampu untuk berikan bulanan yang serendah RM50 sebulan. Okey, jadi instead untuk membuatkan lebih mudah adalah anda hanya bayar untuk apabila anda aktifkan feature-feature tersebut ataupun apabila anda guna. Okey, sebab kami faham ada setengah bisnes masih baru dan dia tidak akan memerlukan untuk memakai semua feature-feature yang tambahan tadi. Alright. So, apa additional charge yang ada? So, kita ada dua seperti mana anda diterangkan tadi. Kita ada subscription tambahan dan juga pay per use punya model di mana anda apabila anda guna baru anda akan di-charge. So, additional monthly subscription yang ada yang akan charge kepada kad anda adalah pertama, anda boleh pilih adalah untuk activatekan official WhatsApp API. So, official WhatsApp API di mana kita akan gunakan WhatsApp API daripada Meta, yang di mana kat sini monthly subscription-nya adalah $15 sebulan, dan WhatsApp sending apabila anda ingin hantar WhatsApp, anda akan di-charge pay per usage. So, ini cost untuk WhatsApp official API akan ada lebih terang ataupun lebih details di dalam modul WhatsApp setup nanti. Okey, ataupun anda tidak mahu gunakan official WhatsApp API, kita ada unofficial WhatsApp API. So di mana unofficial WhatsApp API adalah satu penghantaran di mana kita connectkan WhatsApp tapi bukan menggunakan API yang sah daripada Meta. Cuma untuk unofficial WhatsApp API, jika anda menggunakan international number, ia adalah $29 sebulan. Jika anda menggunakan Malaysian number, ia adalah RM139 sebulan. So ini adalah sebulan ya, dia akan charge bulanan. Dan apabila anda aktifkan WhatsApp, kat sini unofficial WhatsApp, kelebihannya adalah WhatsApp apabila anda hantar, dia adalah free. Tapi ada keburukan dan kebaikan apabila anda menggunakan unofficial WhatsApp API. Anda akan lebih tahu nanti di dalam video-video WhatsApp setup nanti. Alright. So, kita juga ada workflow pro plan, di mana anda boleh aktifkan untuk $15 sebulan. Apa benda workflow pro plan ni? Ini kepada anda yang gila, orang kata apa, pandai automation dan ingin hantar data-data menggunakan premium trigger di luar sana. So premium trigger dekat luar, apabila anda gunakan workflow pro plan, anda akan dapat 10,000 premium action yang anda boleh gunakan sebulan. So sangat murah lah jika anda bagikan $15 dengan 10,000. Tapi ini selalunya kepada anda yang memang akan gunakan apa orang kata premium action, dan juga anda akan tahu nanti di dalam video automation nanti. Alright. So cuma yang seterusnya, anda mungkin ada WordPress. Ya, kita boleh tolong maksudnya adakan WordPress tambahan. Maksudnya anda boleh bina website menggunakan WordPress tapi menggunakan hosting Benadik, yang di mana di dalam WordPress ini jika anda aktifkan untuk ada WordPress, ia adalah $15 sebulan. Okey. So compare to jika anda buat WordPress yang di luar, sebenarnya adalah lebih murah. Tapi sebabkan kita bagi unlimited traffic dan tiada masalah integration dengan kita punya Benadik, so dia adalah $15 sebulan. Dan last sekali adalah branded client portal app. So ini adalah kepada anda yang dah ingin ada portal, yang anda ingin ada apps anda sendiri. So di sini kita ada monthly subscription $79 sebulan untuk anda ada apps
modul-modul anda dalam apps dan juga akan dimasukkan ke dalam iOS dan juga Play Store nanti. Jadi ini anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut bagaimana untuk mulakan. Jadi semua ni adalah optional, tidak perlu pun anda gunakan. Tapi jika anda ingin guna dan activate, ini adalah amount-amount yang anda akan kena bayar tambahan. Jadi ingat, ini adalah benda yang anda akan di-charge directly kepada kad anda. Alright. So kedua, kita ada pay per use. Okay, pay per use ni bermaksud services yang akan di-charge kepada anda apabila anda gunakan sahaja. Alright. Jadi kat sini saya nak tunjukkan ada beberapa benda. Satu ada dalam 8 pay per use punya orang kata apa? Pay per use punya model ataupun pay per use punya service. Jadi kat sini saya kata, let's say anda nak guna apa-apa features ni dengan $10, ini yang anda boleh dapat lah. Maksudnya kalau anda guna email dengan $10, alright, anda boleh dapat boleh hantar 12,500 email. So maksudnya anda dengan $10 apabila anda gunakan, anda akan dapat 12,500 email bersamaan dengan 0.0008 sen per email, dan anda boleh dapat sampai 3,335 email verification. So kalau contohnya anda asyik ada masalah di mana email yang anda dapat selalunya semua email tipu dan anda perlukan email verification. So email verification ni anda boleh dengan $10 anda boleh dapat 3,335 email verification. So kita akan verifykan email anda, email list tersebut sama ada fake ke tak, dan anda akan di-charge 0.003 sen per email. Ingin saya ingatkan sekali lagi yang sebenarnya bukan bermaksud apabila anda ingin gunakan semua satu-satu features ni anda perlu top up $10 setiap satu. Tidak. Bermaksud apabila anda top up $10, secara kasarnya anda boleh dapat 12,500 email, okey, ataupun anda boleh dapat campuran kepada semua, tapi ini adalah kos-kos yang ada. Okey. Alright. So official WhatsApp API. So seperti mana nanti anda akan tengok dalam video WhatsApp setup, yang di mana apabila anda guna official WhatsApp API, anda boleh dapat 115 marketing template dengan $10 atau 525 utility template dengan $10. Okey. Dan anda boleh ada conversation AI di mana kita gabungkan dengan ChatGPT, di mana anda boleh ada AI untuk balas chat-chat anda. Jadi anda dengan $10 anda boleh dapat 415 message. Okey. So bersamaan dengan 0.024 sen. Alright. So review AI anda akan dapat 105 review respon. So maksudnya apabila orang tinggalkan review dekat dalam Facebook ataupun Google anda, AI boleh reply review tersebut, reply ataupun counter, let's say kalau dia negatif ke apa ke. Alright. So AI boleh counter, dan dengan $10 anda boleh dapat 105 review respon. Okey, bersamaan dengan 0.095 review. Alright. Yang kedua, yang seterusnya, adalah domain purchase. So anda boleh juga beli domain di dalam Benadik, dan kita akan charge $12 per domain setahun. Okey. So renewal pun tetap akan $12 setahun. Alright. So seterusnya adalah premium workflow. So premium workflow di mana anda akan gunakan satu workflow seperti workflow premium, yang di mana anda mungkin nak hantar data ke Google Sheet dan sebagainya. Ada nanti anda tengok dalam automation, yang di mana dengan $10 anda boleh dapat 835 execution. So bersama dengan 0.012 sen lah per action. So that's why tadi kalau let's say anda adalah heavy usage, $10 tadi anda dapat $10 anda dapat 835. So kalau let's say anda betul-betul heavy usage dan anda nampak anda memang banyak pakai, so saya sarankan anda subscribe kepada yang premium workflow monthly tadi, di mana dengan $10 anda boleh dapat 10,000 execution percuma. Alright. So dengan funnel AI $10 anda boleh bina 10 funnel automatic menggunakan AI, dan content AI dengan $10 anda boleh generate 101,000 words dengan 150 images. Okay. So ini adalah pay per use. Let's say anda tak guna, jadi anda tak akan perlu keluarkan duit. Let's say anda hanya pada bulan tu anda hanya hantar 10 saja email. So dengan apabila anda hantar 10 saja email, 0.008 ni darablah 10, dan dia akan tolak deduct daripada wallet anda. Itu maksudnya. Alright. Dan tiada expiry date duit yang anda telah top up di dalam wallet. So nanti anda nak guna untuk bulan depan, nak guna untuk next month, okay, bergantung kepada bisnes anda. Kalau anda guna usage yang banyak, dan kita akan charge. Kalau anda tak guna usage yang banyak, then kita tak charge.
Okey. So macam mana dia berfungsi apabila anda ingin top up? So seperti ini. Pertama, anda akan nanti dekat dalam profile ataupun dalam billing account anda akan nampak ada subscription, payment dengan wallet transaction. Jangan risau, nanti anda tengok pada tutorial seterusnya tentang billing. Dan di dalam wallet transaction ni anda boleh top up balance anda, dan balance ini akan ada kat dalam ni. Dan apabila anda guna mana-mana features-features tadi yang kita yang saya tunjukkan kepada anda, okey, apabila anda guna, anda akan nampak kat sini di mana contoh seperti ni, email, ada 2000 email yang telah dihantar. Jadi amount yang di-charge sekarang untuk 2760 email ni adalah $1.95. Nampak macam ni. So transparent lah. Apabila anda nak gunakan, anda boleh tengok balik semua mana charges yang pergi. Rupanya $2 pakai kat email. Okey, so ada banyak. Dia list ni sangat panjang, nanti anda boleh tengok dekat dalam billing dan wallet tadi. Dan yang bestnya adalah transparent usage. So kalau kat sini anda boleh nampak sebagai contoh, this particular account dia menggunakan WhatsApp official. So dia gunakan WhatsApp utility, dan dia akan tolak setiap kali utility dihantar, dia akan tolak. Nampak tadi sebelum ni $33.9. So sekarang dah jadi $33.7. Okay, so account dia tolak. Kenapa kita perlu gunakan top wallet? Supaya apabila kita gunakan wallet seperti ni, anda perlu top up. Kenapa kita tak directly charge kad anda? Sebab seperti mana anda lihat, amount ni, okey, jika anda tengok ni, email ni 0.0007. So dekat dalam kad kita tak boleh charge 0.0007. Yang kita paling rendah kita boleh charge pun 0.001 sen kan. So dia adalah satu benda yang illogical untuk kami charge directly ke kad. Jadi caranya adalah anda perlu top up wallet anda, dan kita akan deduct yang sen sikit-sikit ni daripada situ. Alright. So itulah secara kasar bagaimana charge tambahan ataupun extra charges yang ada di dalam Benadik. Seperti mana saya cakap tadi, extra charges ni ada supaya kos penggunaan Benadik boleh kita letakkan rendah untuk anda subscribe bulanan. Dan apabila jika bisnes anda belum bersedia untuk pakai, tidak mengapa. Jadi anda tak perlu orang kata apa, risau. Kan ada setengah software di luar sana, dia bagi banyak features, dan juga dia charge mahal. Cuma isunya banyak bisnes masih belum bersedia untuk pakai, yang menyebabkan sebenarnya dia bayar je mahal bulanan tapi rugi benda-benda yang tak pakai tu. Jadi macam kami, kalau anda nak blast kepada 20,000 email, tiada masalah. Kat situlah baru kita charge bila anda blast. Cuma kita tak charge langsung untuk simpan 20,000 email dalam akaun anda. Macam tu. Alright, so saya harap anda faham sedikit sebanyak transparency pricing yang ada dekat dalam Benadik. Ini adalah supaya anda lebih mudah pakai, lebih mudah guna, dan tidak tertanya-tanya kenapa aku tak boleh hantar email. Sebab anda tak top up untuk kita hantarkan email broadcast kepada anda punya prospek-prospek ataupun database anda contohnya. Okay, so saya harap saya jumpa anda di video akan datang. Bye.